Ni. Jangan nak kunci ketat sangat. Okey, dengar cakap. Ni, janganlah nak kunci ketat-ketat sangat. Jangan. Ni, tak usahlah kunci ketat. Ibarat tak ada hari esok buatmu. Okey? So, dengar cakap. Okey, kenapa jangan kunci ketat? Ni sama je. Mana-mana pun model ni, model-model elektrik reel, tak usahlah nak kunci ketat. Macam aku cakap tadi, ibarat tiada esok buatmu. Kan? Ada sebab dia. Ada dua sebab. Okey, yang nombor 2 ni paling penting lah. Kenapa? Tapi kalau korang tak dengar cakap aku, korang akan menyesal. Pasti menyesal. So, dengar cakap. Okey, baik. Sebelum aku nak cerita kenapa jangan kunci ketat, jom kita share sikit je. Apa fungsi benda ni? Okey, ni apa fungsi dia? Alright. Dia adalah spool tensioner. Yang macam mana? Apabila kita kunci ke dalam, bila kita riliskan tali, kita nak buang keluar tali untuk masa mancing, dia akan jadi ketat. Okey, bila kita longgarkan ke depan, dia akan longgar. Baik, itu fungsi dia. Simple je, itu je fungsi dia. Tapi kenapa jangan kunci ketat? Baik, macam mana mekanisme dia berfungsi bila kita kunci dia ke dalam? Baik, apa ada kat dalam? Tenet. Okey, ni tadi kan, dia punya knob untuk kunci. Sebelah dalam dia ada lapis itu. Dah ada macam-macam jenis lah. Ada pakai getah. Okey, ada pakai yang jenis macam ni. Alright, fungsi dia apa? Benda tu dia akan attach ke sini. Ni untuk apa? Ini adalah line guide. Nampak tak? Bila benda ni berpusing, kita punya susun tali kiri dan kanan. Okey, itu je fungsi dia. Dan apabila benda ni mengunci ke dalam, apa dia buat adalah dia tengah keluarkan dia punya kan, dia punya yang ni. Kalau tengok, bila mungkin daripada video tak nampak, bila kita kunci keluar, dia ke dalam dan dia keluar. Sebenarnya dia menekan. Okey, apa dia buat adalah dia menekan. Bila kita kunci ke dalam, dia menekan ni shaft line guide. Okey, dia tekan shaft line guide. So, bila kita tekan shaft line guide, so untuk dia berpusing ni, dia jadi berat. Okey, dia menekan shaft worm gear ni. Alright, simple macam tu je. Alright, so bila kita kunci ketat sangat, okey, yang pertama, apa akan berlaku? Macam aku cakap lah, korang pasti akan menyesal. Kita tunjuk contoh. Dia kunci ketat sangat, mula-mula dia akan, body akan renggang sikit, dan kemudian dia akan jadi yang macam ini. Nampak tak? Nampak tak? Okey, kalau tidak, dia macam ni kan. Dia duduk kat sini. Sekarang, yang ini. Patah. Ya, betul kawan-kawan, dia patah. Dan kes patah ni, percayalah, saya dah hadap lebih 10 biji dah. Sangat banyak. Okey, ni, dia duduk kat sini. Okey, dia patah. Ni, dia akan tertanggal seketul. Pap, tertanggal seketul. Dan kena ingat, satu benda yang pertama tadi, bila dia patah, ini, dia tak ada spare part. Dia one set dengan board. Sini ada board, sini ada board. Okey, so itu yang pertama. Jadi apa kita boleh buat? Hanyalah gam. Bila gam, dia dah akan jadi berfungsi sebagaimana asal. Okey, boleh gam. Yalah, gam. Berapa kuat kita boleh gam? Betul. Berapa kuat kita boleh gam. Dan kena ingat, terutama model-model ni, nampak tak? Dia punya yang ikat tu sikit je sebenarnya. Yang attach dengan dia punya body yang ada board ni sikit je sebenarnya. Sikit je tu je. So, bila kita kunci ketat, benda ni akan patah. Tertanggal. Okey, tu yang pertama. So, dan tak boleh nak, tak ada alat ganti untuk yang ni. Yang kedua, tadi aku cakap yang paling penting. Sebab apa? Sebab benda ni duduk dekat side kiri. Dekat side body kiri ni. Ni, kalau mesin kita, dia duduk dekat side body kiri. Kena ingat, side body kiri ni ada apa? Ni, side body ni. Yang ini kan, belah sini. Dia adalah board. Inilah main board untuk elektrik kita. Okey. Sebelah atas ada satu board, sebelah kiri ada satu board. Dan macam ni mungkin kita kata model lama. Tak ada spare part.
Kena ingat tu. Dia tak ada spare part, dan Daiwa atau Shimano ke, board adalah benda yang dia tak jual spare part. Okay, so kena ingat benda tu. Jadi memang option yang ada adalah hanya gam. Dan kalau yang ni buat scrap lah kot. Kan? Buat gam, boleh buat apa, kita pasang gam sahajalah. So kena ingat tu. Tu yang nombor 2, tu yang paling penting. Sebab sekali dia dah patah, benda ni tak ada jual spare part. Okay. Dan banyak dan aku ni. Sebenarnya inilah tempat yang paling kita kena jaga dalam sesebuah electric reel. Ni dia part ni. Selain daripada part ni, jangan risau sangat kan tu. Selain daripada part ni kan, ni. Ini sebelah yang kena jaga, jangan bagi rosak. Selain daripada part yang tu, insya-Allah tak usah risau, ada part dia, boleh dapat alat ganti. Tetapi kalau kena yang dekat bahagian sini, tiada maaf bagimu. Kalau kena daripada side sini ke sini, insya-Allah ada alat ganti untuk kita boleh buat kerja repair works. Okay. So ni jangan degil, jangan kunci ketat sangat. Okay, sikit tips. So kalau memang perlu untuk kita pakai batu berat kan, kita kunci ketat ni, cukuplah sekadar. Okay, kalau kita boleh rasa sebenarnya, dah cukup tu. Jangan paksa lagi. Okay, bila memang kita pakai batu berat, masa nak turun tali tu, ni lah bubuhlah jari kat sini, support dia. Okay, tali ni keluar laju kan. Okay, kalau tak kunci ketat ni, tali akan keluar dengan laju. Nanti rambut berbelit. Support pakai jari sini. Kalau agak jari tak cukup ni, tahan, nanti takut haus jari, pakai glove. Letak kain ke. Terutama untuk bila kita main game yang mungkin sampai batu 2 kilo, 3 kilo kan. So beringatlah. Sebab sekali kena, tiada maaf bagi musuh. Guna ibu jari, tam dekat sini. Baik, moga bermanfaat. Adios, wassalam.